Hari Ahad kita nak tenang-tenang, tapi ada sesuatu yang tengah berlaku antara Amerika dan juga Venezuela. Presidennya telah diculik. Saya nak cerita panjang pun saya pun tak pasti tentang kesahihan cerita ni, tapi bila berlakunya pergolakan antara negara dalam situasi ni, pelabur besar biasanya dia tak tanya betul ke tak betul ke, tapi dia hanya akan ada satu soalan saja, iaitu kalau keadaan ni semakin teruk, adakah aset dia akan selamat? Bila berlaku peperangan, ini adalah bad news bagi dunia. Bila berlaku peperangan, bad news bagi ekonomi. Dan selalunya harga emas akan melonjak. Dunia akan masuk mode defensif. Emas akan jadi tempat pertama untuk duit ditukarkan. Jadi emas ni dia tak perlu pun berita yang sensasi untuk confirm naik. Cukup dengan ketidakpastian, emas akan mula melonjak harga. Sebab apa? Sebab emas ni tak dikawal oleh kerajaan. Dia tak mudah nak dicetak sesuka hati. Dan nilai dia terbukti bertahan ketika dalam krisis. Jadi bagi mereka yang nak tunggu berita confirm harga emas akan naik, biasanya akan terpaksa bayar emas dengan harga yang lebih mahal. Tapi bagi orang yang faham tentang fungsi emas, dia akan menabung emas tanpa perlu dunia panik. Bagi yang nak alihkan sebahagian daripada duit untuk tukarkan jadi emas sebagai insurans kepada keuangan, boleh rujuk pin video atau isi borang sign up untuk saya bantu sebaiknya.